Nak tanya, UPU kena beli nombor dekat BSN. Kalau UP_TVET kena beli nombor juga ke? Okey, ini menjawab persoalan berkaitan dengan sekarang ini fasa untuk anda memohon program-program untuk anda sambung belajar, terutamanya adik-adik kita lepasan SPM 2025. Untuk maklumat anda, bila anda nak mohon satu-satu program nak sambung belajar di peringkat asasi, diploma atau sijil di UPU, anda wajib untuk beli nombor PIN di BSN. BSN tu apa? Bank Simpanan Nasional. Tetapi berbeza dengan UP_TVET yang fokusnya kepada program-program TVET, program-program kemahiran. Untuk UP_TVET, anda tidak perlu beli nombor PIN untuk anda mohon program. So, apa anda kena buat sekarang ini adalah memandangkan untuk permohonan intake Julai 2026 masih lagi, belum tahu lagi permohonannya akan buka bila. So, apa yang cadangan saya kepada tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik yang lepasan SPM yang nak mohon program TVET, pastikan anda daftar akaun UP_TVET sekarang. Di mana anda perlu isi maklumat detail anda isi semua detail perkara berkaitan dengan apa yang diminta oleh UP_TVET. Ketika hari permohonan dibuka nanti, senang untuk anda apply je sahaja program yang anda nak. Tak perlulah ambil masa untuk nak daftar lah, nak dapatkan dokumen dan sebagainya. So sekarang ni dalam fasa yang belum kita tahu lagi bila tarikh untuk kita mohon program TVET pada intake Julai 2026, saya cadangkan untuk anda daftar akaun dulu untuk diri anda.